depan alignment. Macam mana Datuk? Okey, untuk penjajaran lah dalam cakap dia alignment tu penjajaran. Penjajaran. So kalau kita nak jajar kenderaan kita, eloklah pada baru tu semuanya dia pergi dan kita boleh lihat terutamanya kadang kita nak memperbetulkan kehausan bunga tayar. So kalau kehausan bunga tayar kita ni, kita dah pakai kereta baru lebih kurang 10,000 km dah nampak dah. 10,000 kita dah nampak dah permukaan tayar itu bunganya kehausannya sama ataupun tidak. So kita dah boleh dah. Setiap 10,000 km kita kena cross X tayar. Setiap kali nak cross X tayar, kita perlu jajah semua. On wheel alignment, element balancing, semuanya kita kena buat dalam satu. So kalau waktu itu camber kita out pun kita kena camber juga. So kena tengok center dia berapa, out dia berapa, supaya apabila kita membrake, kereta kita cantik je lurus ke depan berhenti. Bukan dia sengit atau dia jadi menolak ke kiri, atau waktu kita jalan di atas highway, kereta kita sendiri je ke kiri atau sendiri saja ke kanan apabila kita lepaskan steering kita. Itu tidak tepat. Ini akan merugikan permukaan tayar. Dia akan haus tak seimbang. Maknanya jadi cross kekerapan tu setiap 10,000 dan setiap 10,000 itu juga cross X. Cross X tu maksudnya tayar depan pergi belakang, tayar belakang pergi depan. Kiri ke Betul, kanan, kanan ke kiri. Ya, betul. Ya.